Tapi yang lebih terduduk adalah yang lari tau. Betul. Sebab you just imagine dia dah larikan cukai tu dalam erti kata tadilah kan Nasrul, tak lapor tak apa kan. 10 tahun. You bayangkan berapa cukai dia yang terkumpul, dan kalau kita audit duit semua dah habis belanja dah, beli kereta, beli barang, belanja, bercuti semua, dapat satu amount yang dia kena lunaskan cukai dia dari 10 tahun ke belakang sampai sekarang. Itulah jadi naik mahkamah, kena sita, blacklist, tak boleh keluar negara, muflis. Itu tahap-tahap yang besar. Jangan terperanjat kalau ini memang berlaku. Dan sentiasa meningkat. Betul. So itu satu lagi penalti. memang tak boleh. Dia tak lapor tu satu, dia lari amount cukai tu satu, prinsipal tu satu lagi penalti. Penalti kalau dia punya ni contohnya 10 juta dia lari. Kalau minimum penalti kita kenakan 15%. 15% daripada 10 juta tu berapa? Sakit dah. 15% daripada RM1. Gigih. Sakit sangat. Jadi kalau dia punya cukai tinggi, 15% daripada nilai besar. Jadi dia punya sakit tu macam tak terperi lah. Kita panggil tak terperi. Dia dah enjoy 10 tahun sebelum ni. Betul. Dia sengsara nak bayar. Betul. Dia satu lagi isu sebab sometimes kan kita ni dalam bisnes kita tahu dia punya flow dia. Ada sunrise, ada sunset. Jadi bila sunrise tu kita memang bermewah-mewahan. Tapi tiba-tiba kita punya downturn, bisnes kita dah going down, dah nak go through sunset. Waktu tu kita punya income dah tak banyak. Waktu tu jugalah baru LHDN nak terjah. Jadi duit dah tak ada dah ni. LHDN cukai 10 tahun lepas, 7 tahun lepas, 5 tahun lepas still kita nak juga. Jadi kat situ dia sakit dia, duit dah tak ada. Cukai kena bayar. Jadi kat situ dia punya kesakitan dia sampai ke mana. Tapi ujung-ujung tetaplah LHDN tak ada hati budi, LHDN tak ada peri kemanusiaan. 10 tahun habis tu engkau 10 tahun tak ada hati budi, orang lain semua bayar, aku setiap bulan kena potong, saya tak bayar, kau tak fikir pula hati budi aku. Yelah. Yang menyumbang kan. So kenalah cerita dia, kena bayarlah juga. Itulah kita kata keadilan bersama. Betul. What you give you get back. Aku cuba letakkan diri aku dekat that situation, what happened lah. Which is benda tu sangat reality. Benda tu happens macam bukan almost every day, tapi memang most of the cases kadang-kadang memang pelarian cukai tu memang ada, and dia kena pun memang sangat tinggi sampai dia pun tak mampu, tercedok, kita panggil tercedok nak bayar. Ada data statistik boleh kita share dalam episod ni, berapa peratus rakyat Malaysia yang ada masalah tu? Benda tu PNC sikit. PNC lah. PNC lah. Tapi apa kita boleh katakan ada. Tapi kita tak cakap yang semua rakyat Malaysia ni melari cukai lah. Nanti orang kata memang yang baik ada, yang memang simpan dokumen dengan baik. Saya pernah rasa majoriti baik. Majoriti baik. Betul lah. Kita nak cari yang kecil-kecil, tapi sebab kecil-kecilnya takut nanti lama-lama jadi barah. Jadi benda-benda minimum ni, sometimes yang minimum ni dia punya tanggungan cukai dia tinggi. Daripada kita yang kecil, yang ramai ni, kita bayar cukai tak setinggi mana nak compare kan dengan orang yang kecil-kecil yang lari ni. Sebab dia tahu dia punya pendapatan besar, and dia tahu dia boleh lari, jadi dia menggunakan peluang tu untuk lari pada ketika ini. Lupalah nak bagi tahu bukan isu kes ada seorang penyampai radio tu, dia berkongsi cerita yang ada masalah teks untuk pembayaran sebelum ni. Tapi setengah Nas tahu pasal cerita tu, dan